Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang bersama-sama kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang sudi untuk meluangkan masa untuk mengikuti forum ilmiah yang bertajuk Analisis Kritikan Sastera Melayu bagi Sastera Remaja dalam Puisi Tradisional. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Nama diberi Najmiatul Najwa binti Abdullah selaku moderator yang mengendalikan perbincangan pada hari ini. Dan bagaimana pula ahli panel pertama kita? Saya Nurayuni binti Muhammad Haizul selaku panel pertama. Dan saya Nik Nur Intan Fadilah binti Nik Muhammad Ruzwan selaku panel kedua. Baiklah, pada hari ini kita akan meneliti secara terperinci iaitu 3 bentuk puisi tradisional Melayu iaitu syair, pantun dan juga gurindam. Namun begitu, perbincangan kita tidak hanya tertumpu kepada bentuk dan juga maksud karya semata-mata. Tetapi sebaliknya, kita akan melihatnya melalui perspektif kritikan sastera yang merangkumi pelbagai aspek seperti kritikan sanjungan, kritikan teguran, penilaian, pendekatan, saranan dan juga penganalisian bagi keseluruhan karya. Hal ini penting kerana melalui pendekatan kritikan sastera, kita juga dapat memahami karya bukannya sekadar daripada permukaan tetapi juga dari sudut pemikiran, nilai dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Sebelum kita melangkahnya dengan lebih jauh, saya ingin mengajukan satu persoalan asas kepada saudari Izian. Pada pandangan saudari, apakah yang dimaksudkan dengan kritikan sastera dan mengapa ia begitu penting dalam memahami karya sastera Melayu tradisional? Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Najwa atas soalan yang sangat penting sebelum kita meneruskan perbincangan forum kita pada hari ini. Jadi secara umumnya, kritikan sastera ini merupakan satu proses intelektual yang melibatkan penilaian, juga pentafsiran serta penghuraian terhadap sesuatu karya sastera secara sistematik dan juga mendalam. Jadi dalam konteks sastera Melayu ini, kritikan sastera memainkan peranan yang sangat penting kerana ia dapat membantu pembaca untuk menyelami makna yang tersirat yang terdapat dalam keindahan bahasa dan struktur karya tersebut. Jika kita lihat pada puisi tradisional seperti syair, pantun dan juga gurindam, karya-karya ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga turut berperanan sebagai sebuah medium pendidikan ataupun alat kawalan sosial serta panduan dalam kehidupan masyarakat. Oleh itu, melalui kritikan sastera ini, kita dapat mengenal pasti nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai moral serta pemikiran pengarang dan juga mesej yang ingin disampaikan kepada khalayak ramai. Selain itu juga, kritikan sastera ini membantu kita untuk menilai sejauh mana keberkesanan sesuatu karya yang dihasilkan oleh pengarang dalam mempengaruhi pembaca sama ada dari segi emosi, pemikiran maupun tingkah laku. Ataupun dengan erti kata lain, kritikan sastera ini membuka ruang kepada kita untuk memahami karya secara lebih holistik dan tidak terhad kepada tafsiran literal semata-mata. Itu sahaja pendapat saya. Betul tu, saya sangat bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh panel Izian tersebut. Jadi, tambahan, kritikan sastera juga akan membolehkan kita untuk melihat sesuatu karya dari pelbagai sudut pandangan, sama ada dari aspek moral, sosial maupun estetika bahasa. Dalam hal ini juga, kita dapat melihat dan juga menilai bagaimana sesuatu karya itu akan mencerminkan realiti kehidupan masyarakat pada zamannya. Di samping itu juga, kritikan ini dapat meneliti relevansi mesej tersebut dalam konteks semasa. Sebagai contoh, walaupun syair, pantun dan juga gurindam ini dihasilkan dalam zaman tradisional, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kejujuran, tanggungjawab, disiplin dan juga penguasaan diri masih sangat relevan dalam kehidupan masyarakat moden pada hari ini. Oleh itu, melalui kritikan sastera, kita bukan sahaja dapat memahami karya tersebut,
tetapi juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih kepada saudari Izian dan juga Ayuni atas penjelasan yang sangat jelas dan juga bernas. Baiklah, terima kasih kepada saudari Izian dan juga Ayuni atas penjelasan yang sangat jelas dan juga bernas. Bagi saya sangatlah tertarik dengan penekanan yang bahawa kritikan sastera ini bukan sekadar untuk menilai, tapi juga untuk membuka ruang kepada kita untuk memahami lapisan makna yang lebih mendalam dalam sesuatu karya. Apa yang lebih menarik ialah apabila kita melihat bagaimana karya-karya tradisional ini masih mampu memberikan panduan dalam kehidupan moden walaupun dihasilkan dalam konteks zaman yang berbeza. Hal ini menunjukkan juga bahawa nilai dalam sastera Melayu bersifat sejagat dan tidak lapuk untuk ditelan zaman. Baiklah, dengan pemahaman asas ini, kita akan beralih pula kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu menganalisis terhadap syair. Baiklah, saudari Izian, bolehkah saudari jelaskan secara umum tentang syair yang kita akan analisis pada hari ini? Baik, terima kasih Najwa. Jadi syair yang akan kita bincangkan ini adalah syair yang bertajuk Syair Panduan untuk para Remaja, yang jelas menunjukkan ciri-ciri sebuah karya didaktik, iaitu karya yang bertujuan untuk mendidik dan memberi panduan kepada pembaca, khususnya golongan remaja. Jadi syair ini mengandungi pelbagai nasihat yang berkaitan dengan kehidupan seharian, termasuk aspek akhlak, sosial dan juga ekonomi, di mana kesemua aspek ini penting dalam pembentukan sasiah remaja. Apa yang menarik tentang syair ini adalah keberanian penyair dalam menyuarakan isu-isu yang realistik dan dekat dengan kehidupan remaja seperti masalah berhutang, sikap bergantung kepada orang lain serta penglibatan dalam gejala sosial. Penyair tidak sekadar menyampaikan nasihat secara umum, tetapi turut memberikan gambaran yang jelas tentang akibat buruk yang bakal dihadapi sekiranya remaja tidak mengawal tingkah laku mereka. Baik, itu sangat menarik. Saudari Ayuni pula, bagaimana pula jika kita melihat syair ini dari sudut kritikan sanjungan? Pada pandangan saya, dalam aspek kritikan sanjungan, syair ini sememangnya layak diberikan pujian kerana keberkesanannya dalam penyampaian mesej yang jelas dan tegas kepada pembaca, terutamanya pembaca remaja. Penyair ini juga berjaya untuk menggunakan bahasa yang indah dan juga tersusun untuk menyampaikan nasihat tanpa menghilangkan unsur estetika dalam karya tersebut. Selain itu juga, struktur syair yang menggunakan rima akhir yang seragam menjadikan karya ini mudah untuk diingati dan sesuai dijadikan panduan hidup. Keindahan bahasa yang digunakan dalam membantu menarik minat pembaca untuk terus membaca dan juga memahami isi yang ingin penyair tersebut sampaikan. Lebih penting lagi, syair ini menunjukkan keprihatinan penyair terhadap nasib dan juga masa depan golongan remaja yang sering terdedah dengan pelbagai cabaran dan dalam kehidupan. Oleh itu, syair ini juga bukan sahaja indah dari segi bahasa tetapi juga tinggi nilainya dari segi kandungan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan saudari. Seterusnya kita boleh balik kepada saudari Izian. Bagaimana pula dengan aspek kritikan teguran? Jadi baiklah, menurut aspek kritikan teguran, syair ini berfungsi sebagai satu bentuk peringatan yang jelas kepada remaja tentang bahayanya sikap negatif dan gejala sosial dalam kehidupan mereka. Apa yang dapat kita lihat, penyair menegur secara langsung sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang negatif seperti sifat sombong, penipuan dan pengkhianatan yang boleh merosakkan diri seseorang. Selain itu juga, syair ini juga turut memberi amaran keras tentang kesan buruk penglibatan dalam aktiviti yang tidak bermoral seperti pelibatan dalam aktiviti judi, arak dan juga pergaulan bebas. Teguran ini secara tidak langsung dapat kita lihat disampaikan dengan tegas namun masih dalam bentuk puisi yang mementingkan keindahan bahasa serta menjadikannya
lebih berkesan dalam mempengaruhi pembaca. Jadi apa yang menariknya, teguran berbentuk syair ini, ia bukan sahaja tertumpu kepada individu tetapi juga menunjukkan kesan sosial yang lebih luas seperti keretakan hubungan dan keharmonian masyarakat. Jadi itu sahaja pendapat saya berkaitan dengan kritikan teguran. Baiklah, setelah kita meneliti syair secara lebih mendalam, kini kita akan beralih pula kepada satu lagi bentuk puisi tradisional Melayu, iaitu pantun. Pantun sememangnya terkenal dengan keindahan bahasanya serta kehalusan dalam menyampaikan maksud. Namun begitu, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita akan melihat pantun ini bukan sekadar untuk hiburan ataupun permainan bahasa semata-mata, tetapi menjadikannya sebagai satu medium kritikan sosial dan juga pendidikan moral yang sangat berkesan. Saya secara pribadinya merasakan bahawa pantun ini terletak pada keupayaannya yang menyampaikan teguran secara halus tetapi tetap memberi kesan yang sangat mendalam kepada pembaca. Oleh itu, saya ingin menjemput saudari Ayuni untuk menghuraikan lagi secara umum tentang pantun remaja yang kita akan analisis pada hari ini. Baiklah, terima kasih moderator. Pantun yang kita akan analisis pada hari ini jelas menunjukkan fungsi pantun sebagai medium kritikan sosial. Dalam konteks ini, pantun tersebut akan menegur golongan remaja atau pelajar yang tidak memberikan tumpuan kepada pembelajaran dan juga bersikap sambil lewa, dan yang menariknya, teguran ini tidak disampaikan secara langsung. Sebaliknya, menggunakan unsur pembayang yang diambil daripada alam seperti buah mengkudu yang pahit. Hal ini akan melambangkan bahawa setiap perbuatan yang malas dan tidak bersungguh-sungguh akan membawa kepada kesan yang pahit dalam kehidupan kita. Jadi, penggunaan alam bukan sekadar hiasan bahasa tetapi membawa makna simbolik yang sangat mendalam dalam kehidupan remaja maupun dewasa. Betul tu saudari Ayuni, saya bersetuju dengan pandangan itu. Apa yang lebih menariknya adalah masyarakat Melayu sangat bijak menggunakan alam sebagai perantara makna. Walaupun mesejnya berbentuk teguran atau kritikan, namun ia disampaikan dengan penuh kesantunan tanpa menjatuhkan air muka sesiapa. Hal ini menunjukkan bahawa komunikasi dalam masyarakat Melayu sangat menitik beratkan nilai hormat dan adab, iaitu nilai kesantunan dalam berbahasa dalam kehidupan seharian. Selain itu juga, pantun ini juga turut memberi gambaran tentang sikap pelajar yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, tidak membuat ulang kaji, datang ke kelas tanpa persediaan atau tidak memberikan perhatian semasa pembelajaran. Walaupun situasi ini nampak kecil, namun ia akan memberikan kesan yang besar kepada pembentukan masa hadapan seseorang pelajar. Bagi saya, pandangan saudari sangatlah betul, dan bagi saya juga sebab itulah pantun seperti ini sangat berkesan kerana teguran yang disampaikan secara halus biasanya lebih mudah untuk diterima berbanding teguran secara terus yang boleh menimbulkan rasa tersinggung oleh seseorang itu. Jadi, pantun ini sebenarnya mendidik tanpa menghukum. Bagaimana pula dengan saudari Ayuni? Dari sudut pendekatan kritikan sastra pula, pantun ini boleh dikaitkan dengan pendekatan moral dan juga kemasyarakatan. Ini kerana mesejnya yang jelas berkait dengan nilai tanggungjawab, disiplin dan juga pembentukan sasih diri remaja yang baik dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Jadi, jelaslah di sini bahawa sastra Melayu bukan sekadar bahan bacaan, tetapi ia juga berfungsi sebagai alat pendidikan yang membentuk nilai kehidupan. Ia juga akan mengajar kita untuk berfikir, bertindak dan berinteraksi dengan masyarakat. Tambahan pula, pantun ini berjaya mengimbangi dua aspek penting, iaitu keindahan bahasa dan juga fungsi sosial. Ia bukan sahaja indah didengar, tetapi juga syarat dengan mesej yang boleh dijadikan panduan hidup. Maka kesimpulannya, pantun ini memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu sebagai alat untuk mendidik secara halus tetapi berkesan. Baiklah, di sini ingin saya huraikan beberapa pemikiran yang
Gurindam yang telah kita analisis, iaitu berkaitan dengan Gurindam 12 pasal ketiga. Jadi pada pendapat saya, pemikiran yang terdapat dalam teks ini adalah memberikan penekanan terhadap penguasaan diri ataupun dikenali sebagai self-control, iaitu pemikiran utama ialah kejayaan seseorang bermula daripada kebolehan untuk mengawal anggota fizikal daripada melakukan perkara yang sia-sia. Seterusnya, pemikiran dalam teks juga turut menekankan hubungan antara fizikal dan rohani, di mana teks ini menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh anggota tubuh badan manusia ini, contohnya makan secara berlebihan, akan memberikan kesan secara langsung terhadap watak individu tersebut ataupun tingkah laku. Dan akhir sekali, pemikiran dalam teks ini menitik beratkan kepada aspek kesederhanaan, iaitu seperti menjaga perut dan mata adalah manifestasi kepada gaya hidup sederhana yang boleh menjauhkan manusia daripada sifat tamak dan berujuk. Jadi, itu sahaja pendapat saya berkaitan dengan pemikiran yang terdapat dalam teks Gurindam yang telah dianalisis. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada Gurindam, iaitu satu lagi bentuk puisi tradisional Melayu yang lebih ringkas tetapi sangatlah padat dengan makna. Jika pantun bersifat berkias, namun Gurindam pula lebih kepada maksud dan biasanya berbentuk nasihat yang jelas serta tegas. Jadi, apa pandangan saudari Izian? Jadi pada pendapat saya, berdasarkan sebuah Gurindam yang akan kami analisis, iaitu Gurindam 12 pasal 3 yang dikarang oleh Raja Ali Haji, di mana pengarang menekankan kawalan diri melalui anggota badan seperti mata, telinga dan juga lidah. Hal ini bermaksud setiap tindakan manusia akan membawa kepada akibat tertentu sama ada baik maupun buruk. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan hubungan antara sebab dan juga akibat yang sangat jelas dalam kehidupan manusia. Malah, konsep ini sangat penting kerana ia mengajar manusia untuk berfikir sebelum bertindak. Dan setiap perbuatan itu mempunyai impak, dan Gurindam ini mengingatkan kita tentang tanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga masyarakat. Jadi adakah kamu mempunyai tambahan lain, Ayuni? Pada pandangan saya pula, walaupun Gurindam ini hanya terdiri daripada 2 baris, ia juga mampu menyampaikan maksud yang sangat mendalam. Setiap rangkap seperti satu nasihat hidup yang boleh dijadikan pegangan dalam kehidupan seharian. Hal ini juga menunjukkan kebijaksanaan pengarang dahulu dalam merumuskan falsafah kehidupan dalam bentuk yang sangat ringkas tetapi padat maknanya. Kadang-kadang, yang ringkas itu lebih kuat impaknya. Walaupun gaya penyampaiannya agak tegas, Gurindam ini sangat sesuai dijadikan panduan moral kerana ia memberikan garis panduan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dielakkan. Seterusnya, ketegasan itu sebenarnya penting dalam mendidik manusia supaya lebih berdisiplin dan juga bertanggungjawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Saya juga ingin kaitkan Gurindam ini dengan kehidupan moden. Dalam era digital hari ini, kawalan lidah boleh dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Kita perlu lebih berhati-hati dalam menulis komen atau menyebarkan maklumat supaya tidak menyinggung mana-mana pihak atau menyebarkan fitnah. Jelaslah bahawa Gurindam ini bukanlah karya lama yang lapuk. Sebaliknya, ia masih relevan dan sangat berguna dalam kehidupan moden. Jadi secara keseluruhannya, Gurindam ini boleh dianggap sebagai panduan hidup yang lengkap kerana ia merangkumi dari segi aspek moral, etika dan juga disiplin diri. Jelaslah bahawa Gurindam bukannya sekadar puisi tetapi merupakan satu bentuk nasihat kehidupan yang sangat bernilai. Baiklah, di sini ingin saya uraikan beberapa pemikiran yang terdapat dalam teks Gurindam yang telah kita analisis, iaitu berkaitan dengan Gurindam 12 pasal ketiga. Jadi pada pendapat saya, pemikiran yang terdapat dalam teks ini adalah memberikan penekanan terhadap penguasaan diri ataupun dikenali sebagai self-control, iaitu pemikiran utama ialah kejayaan seseorang
seseorang bermula daripada kebolehan untuk mengawal anggota fizikal daripada melakukan perkara yang sia-sia. Seterusnya, pemikiran dalam teks juga turut menekankan hubungan antara fizikal dan rohani, di mana teks ini menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh anggota tubuh badan manusia ini, contohnya makan secara berlebihan, akan memberikan kesan secara langsung terhadap watak individu tersebut ataupun tingkah laku. Dan akhir sekali, pemikiran dalam teks ini menitik beratkan kepada aspek kesederhanaan, iaitu seperti menjaga perut dan mata adalah manifestasi kepada gaya hidup sederhana yang boleh menjauhkan manusia daripada sifat tamak dan berujuk. Jadi, itu sahaja pendapat saya berkaitan dengan pemikiran yang terdapat dalam teks Gurindam yang telah dianalisis. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada pemikiran yang terdapat dalam sastra Melayu, iaitu syair. Baiklah, pemikiran utama dalam syair ini ialah pembentukan jati diri remaja yang mandiri dan juga berakhlak, iaitu yang boleh dipecahkan kepada beberapa sub pemikiran, iaitu yang pertama ekonomi, sosial dan juga berwaspada. Pemikiran ekonomi iaitu keberdikarian dari menekankan yang pertama iaitu pemikiran ekonomi dan keberdikarian dengan menekankan pada larangan berhutang dan juga meminjam untuk menunjukkan pemikiran bahawa kebebasan hidup hanyalah dicapai melalui usaha sendiri ataupun kita panggil autonomi kewangan. Yang kedua pula pemikiran sosial, iaitu pemikiran bahawa integriti dalam menepati janji ataupun tidak mengumpat adalah kunci kepada keharmonian sesebuah masyarakat. Dan yang terakhir pemikiran berwaspada, iaitu keperluan untuk sentiasa berhati-hati dalam memilih keseronokan agar tidak terjerumus ke dalam lembah maksiat yang membawa kepada kebinasaan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya ialah pemikiran utama dalam pantun remaja, iaitu keutamaan ilmu hakiki dalam membentuk jati diri. Jadi secara spesifiknya, ia merangkumi 3 perkara, iaitu kesedaran tanggungjawab, kritikan terhadap materialisme dan juga keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Jadi yang pertama ialah kesedaran tanggungjawab, iaitu belajar ni bukan sekadar rutin fizikal yang datang dari sekolah, tetapi pengisian mental dan juga rohani. Yang kedua, kritikan terhadap materialisme pendidikan, iaitu amaran bahawa diploma bertingkat-tingkat tidak berguna jika akal singkat dan gagal untuk menghadapi ujian hidup. Yang terakhir iaitu keseimbangan duniawi dan juga ukhrawi. Kejayaan sebenar iaitu aman dan juga bahagia hanya boleh dicapai apabila ilmu syariat dijadikan panduan hidup utama dalam kehidupan. Itu jadi sebagai penutup forum kita pada hari ini, saya ingin merumuskan bahawa ketiga-tiga bentuk puisi tradisional iaitu syair, pantun dan juga gurindam bukanlah sekadar karya seni yang indah dari segi bahasa, tetapi ia juga merupakan yang sangat berkesan dalam membentuk akhlak, pemikiran dan jati diri masyarakat Melayu. Melalui perbincangan kita pada hari ini, jelaslah bahawa setiap karya mempunyai fungsi yang berbeza dan juga mempunyai fungsi yang tersendiri. Pantun yang berperanan sebagai teguran halus melalui kiasan, syair pula membawa naratif dan pengajaran secara berlapis-lapis, dan akhir sekali gurindam pula yang memberikan nasihat secara terus dan juga tegas. Walaupun karya-karya ini dihasilkan pada zaman dahulu, namun mesejnya masih sangat relevan dalam kehidupan moden kita pada hari ini, khususnya dalam membentuk nilai moral dan juga khasiat individu. Akhir kata, saya berharap forum ini dapat membuka mata kita semua tentang betapa tingginya nilai sastra Melayu sebagai warisan yang perlu dihargai dan juga dipelihara. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita pada hari ini,
yang telah memberikan huraian yang sangat bernas dan juga kepada semua penonton yang setia untuk mengikuti forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.